بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 7. Bahrul Mazi jilid 7. Muka surat 202. Muka surat 202. Kita masuk bab ma jaa fi karahiyatil wad'i 'ala al-qubur wal julus 'alayha was salah ilaiha. Iaitu bab yang telah datang pada menyatakan tegah memijak kubur. Kita ditegah, dilarang saja-saja duduk pijak kubur. Kalau pi atas alasan nak ziarah kubur, itu tak apa. Tapi kalau tanpa niat, tanpa satu pasal, tanpa satu alasan yang boleh diterima oleh syarak saja, jangan duduk pergi ronda atas kubur, nak pergi kutip bunga kemboja, pergi bersiar-siar di kawasan kubur, ini adalah dilarang. Itu maksud dia yang dikatakan karahiyatul wad'i. Ditegah memijak kubur. Maksudnya sengaja-ngaja duduk pijak tanpa urusan. Dan ditegah duduk atas kubur. Tak boleh duduk bersila, duduk atas kubur, atas alasan nak pergi baca Yasin ke, nak pergi baca Quran ke, nak pergi apa ke, tak boleh. Kerana ini dilarang oleh agama. Dan sembahyang berhadap kepadanya. Dan kita dianjurkan supaya bila nak buat masjid, awal-awal ambil kira kubur. Jangan sampai kubur duduk di depan mihrab kita. Kerana sembahyang menghadap kubur ini sesuatu yang tidak bagus. Tidak bagus. Maksud dia apa? Kerana dia takut dibimbangi membawa salah faham kepada orang. Seolah-olah orang Islam ni duduk sembah kubur. Kerana nak mengelak daripada timbulnya salah faham ini, maka awal-awal Nabi SAW sudah pesan supaya jangan sembahyang menghadap kepada kubur. Sebab ada masjid, kadang-kadang arwah kiblat ni pun ada kubur. Jadi itu benda yang tidak baik di sisi agama. Ketahuilah saudaraku, dengan sebenarnya ditegah berjalan di atas kubur itu dan ditegah duduk di atasnya kerana ia menghina akan orang yang di dalamnya. Itu sebab tegahan. Kenapa ditegah kita duduk bersila, duduk apa ramai-ramai atas kubur itu? Pasal apa? Pasal dia kata perbuatan duduk bersila atas kubur itu menghina mayat. Tuan-tuan, kita bawa kitab ni nak main mengaji. Tuan-tuan nak duduk ni, bawa kitab wah bungkuk, duduk atas kitab. Hina tak hina kitab tu? Hina. Kita menghina kitab agama. Demikian halnya mayat duduk ada dalam kubur, kita pergi letak punggung kita di atas mayat tu. Kita seolah-olah menghina dia. Ini sebab tegahan tu. Tak lagi kita akan tengok banyak lagi hadis dia akan terang sebab dia pasal apa. Baik. Begitu juga telah ditegah oleh syarak semayang menghadap kepadanya. Dan agama ada hadis mai kita dilarang. Larang di sini ulama bincang panjang. Sebahagian ulama mengatakan haram, sebahagian ulama mengatakan makruh. Tidak ada ulama kata sunat. Tak ada. Begitu. Baik. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tajlisu 'ala al-qubur wa la tusallu ilaiha. Itu hadis. Diriwayatkan daripada Abi Marsad Al-Ghanawi. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan duduk sekalian kamu di atas kubur. Very clear. Larangan ni very clear, cukup terang. Nabi kata la tajlisu 'alal qubur. Jangan kamu duduk atas kubur. Dan jangan kamu sembahyang berhadap kepadanya, yakni berhadap kepada kubur. Juga clear. Dan dia kata kerana takut jadi seperti menyembahnya. Itu sebab dilarang kita menghadap kubur waktu sembahyang kerana dibimbangi
Takut jadi salah faham. Orang duk ingat kata orang Islam sembah kubur. Yang ni kita takut. Dan barangkali dengan lama boleh jadi orang sembah dia. Lama-lama, generasi ke generasi, dia sudah jadi salah faham generasi yang berikut ni. Dia faham apa? Dia faham kata, kita kena sembah kubur. Walhal benda tu tidak disuruh oleh agama. Tetapi akhirnya generasi kemudian, dia pergi faham kata, oh kita ni semayang kira kena menghadap kubur. Dia faham macam tu. Dia boleh jadi macam tu. Baik. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan daripada Amru bin Hizam dan Bashir bin Al-Khassasi. Masalah. Duduk atas kubur dan bersandar kepadanya apa hukumnya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata ashab kita, duduk di atas kubur itu haram. Salah. Imam Nawawi kata, telah berkata ashab kita, maksudnya ashabus Syafi'i. Ulama-ulama yang terkemuka di dalam mazhab Syafi'i mengatakan duduk di atas kubur itu haram. Begitu juga bersandar dan bertelkan atasnya. Bertelkan ni duduk menyinggung ni. Duduk tungkat tangan sebelah tu. Duduk juga lah. Duduk tapi tangan duduk macam orang sakit pinggang duduk. Itu juga haram. Dia kata. Kerana sarih hadis yang di atas tadi menegur. Kerana terang hadis kata tak boleh. Dan juga beberapa hadis seperti yang tersebut di dalam riwayat Muslim. Dia kata dalam hadis Muslim ada menceritakan tentang larangan-larangan ini. Hari ini saya bawa main 2 beg. 2 beg ni semua contoh-contoh kitab. Yang kalau tuan-tuan berkemampuan, tuan-tuan boleh baca. Sebab ni semua kitab Arab. Yang ni satu dia panggil kitab Sahih Muslim. Bila kita duk baca Bahrul Mazi ni, dia kata waqala dan berkata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim. Ini kitab dia. Syarah Muslim jilid 7 sampai 9. Dia duduk dalam satu binding. Dalam jilid 7 sampai 9 ni, dia ada menceritakan kepada kita tentang bab ni yang dia kata ni. Yang dia kata dan tersebut di dalam Muslim ada cerita di dalam kitab ni. Tuan-tuan boleh buka, cari di bawah tajuk An-Nahyu an Tajsisil Qabri wal Bina alaihi wal Julus alaihi. Itu tajuk, tuan-tuan boleh baca detail dia cerita tentang haramnya benda ni. Saya petik sebahagian daripada apa yang dia tulis di dalam kitab ni. Saya baca sebahagian. Dia kata hadis an Jabir qal Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qabr wa an yuq'ada alayhi wa an yubna alayhi. Hadis dia daripada Jabir, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur kita daripada mengakorkan kubur. Mengakorkan yujassasa ni cat kapok tu. Kalau kita nak cat rumah kita, sebelum cat elok ni, dia cat undercoat. Undercoat putih tu, yang tu dia panggil tajsis. Kalau guna cat kapok putih ni, hidup cat batu nisan, itu dilarang oleh agama. Dia kata. Baik. Jadi telah menegur Nabi SAW an yujassas al-qabru. Nabi menegur daripada mengecat nisan kubur. Wa an yuq'ada alaih. Dan Nabi menegur orang pergi duduk di atas kubur. Wa ayyubna alaih. Dan membuat apa juga binaan di atas kubur. Sama ada binaan dalam bentuk dibuat dengan batu marmar atas kubur. Macam kebanyakan orang duk buat lani. Itu dilarang. Ataupun binaan dalam maksud kata pergi buat pondok, buat bangkai terus. Itu lagi-lagi dilarang. Baik. Di bawah sana, dalam kitab ni, di bawah sana dia terang tentang benda ni. Dia kata wa fi hadzal hadis karahatu tajsisil qabri wal bina alaihi wa tahrimil qu'ud wal muradu bil qu'ud al julus alaihi. Ini Arab teks dalam bahasa. Dia kata dan di dalam hadis ini menerangkan seeloknya mengaporkan batu kubur, duduk sapu cat. Wal bina alaihi dan dibuat binaan di atas kubur. Wa tahrimil qu'ud dan haram duduk di atas kubur. Wal muradu bil qu'ud al-julus alaih. Dia kata yang dimaksudkan dengan qu'ud, dengan duduk itu ialah al-julus alaih. Duduk bercila atas itu. Yang tu tak boleh.
Hadza mazhab Syafi'i wa jumhurul ulama. Inilah mazhab Syafi'i dan mazhab yang dipegang oleh jumhur ulama, oleh majoriti ulama, mengatakan benda ni haram. Wa qala Malik fil Muwatta. Dia kata dan berkata Imam Malik fil Muwatta. Ini kitab Al-Muwatta, tuan-tuan. Ini kitab Al-Muwatta. Kitab ni ditulis oleh Imam Malik. Tuan-tuan tengok di muka depan dia tulis apa? Al-Muwatta, dia kata. Li imamil a'immah wa alimil Madinah. Kitab Al-Muwatta ni li imamil a'immah. Bagi imam kepada imam-imam besar. Wa alimil Madinah. Dan Imam Malik ini ialah alim Madinah. Ini kitab ni dia panggil kitab Muwatta, iaitu Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Kitab Muwatta ni ada, belum ada Sahih Bukhari, belum ada Sahih Muslim lagi. Kitab Muwatta sudah ada. Dengan adanya kitab Muwatta ni, bila mai zaman Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata apa? Dia kata selepas daripada Al-Quran, kitab yang hampir kesempurnaan dia dengan Al-Quran ialah Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i kata macam tu. Sebab Imam Syafi'i adalah salah seorang murid kepada Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta. Dia ada dua jenis. Sama besar macam ni ada dua jenis. Imam Syafi'i hafal word by word apa yang ada di dalam kitab Muwatta ini. Itu Imam Syafi'i. Maka Imam Asy-Syafi'i dia pun kata, apa yang Imam Malik tulis di dalam Muwatta ini adalah yang terbaik pada zaman itu. Baik. Dia kata waqala Malik fil Muwatta, dan berkata Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta ni. Al-murad bil qu'ud al-julus. Imam Malik pun kata yang dikatakan qu'ud atas kubur haram tu ialah duduk atas kubur. Itu haram kata Imam Malik. ومما يوضحه الرواية المذكورة بعد هذا لا تجلسوا على القبور. Seperti mana yang jelas di dalam hadis mengatakan, Nabi kata la tajlisu 'alal qubur. Jangan siapa pun di kalangan kamu saja duduk di atas kubur. Wa fi riwayatil ukhra, dia kata dan di dalam sebuah hadis Nabi yang lain, riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim ni, dia kata la an yajlisa ahadukum ala jamrah fatuhriqa thiyabah fatakhlusa ila jildi khairun lahu min an yajlisa ala qabri. Maksudnya Nabi SAW bersabda, Nabi kata seseorang duduk di atas bara api, fatuhriqa thiyabah, yang menyebabkan baju dia terbakar habis, fatakhlusa ila jildi, dan terbakar baju tu sampai terbakar kulit dia sekali, khairun lahu min an yajlisa ala qabri. Nabi kata itu lebih baik bagi dia daripada dia pergi duduk atas kubur. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata satu orang tu daripada duduk atas kubur, baik dia pergi duduk atas bara api, terbakar baju, terbakar kulit, lebih baik daripada dia pergi duduk atas kubur. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dengan mainnya hadis yang macam ni punya cengeng, tuan-tuan, mana ada ulama berani kata sunat duduk atas kubur? Ulama maknanya orang yang faham Quran, faham hadis. Dia dah jumpa hadis macam ni, buka dalam kitab hadis sahih, jumpa hadis macam ni, berani ke dia nak kata sunat pergi duduk? Tak berani, tuan-tuan, tak berani. Pasal apa? Pasal yang kata ni ialah Nabi Muhammad SAW. Baik. Apa lagi dia kata? Dia kata qala ashabuna, dan berkata ashab kita. Maksudnya ulama-ulama yang terkemuka di dalam mazhab Syafi'i. Dan berkata ulama-ulama Syafi'i, tajsisul qabri makruh. Ulama-ulama mazhab Syafi'i kata hidup sapu cat di batu nisan kubur itu makruh. Dia kata. Makruh maksudnya Tuhan tak suka. Tapi tak berdosa. Tapi Tuhan tak suka. Wal qu'ud alaihi, tapi duduk di atas kubur haram. Dia kata. Ulama Syafi'i kata haram. Dia kata. Wa kadzal istinad ilaih wal ittika'u alaih. Demikian juga duduk-duduk bersandang
di Batu Nisan ataupun pergi duduk mengiring selai tangan di atas kubur dan sebagainya, semua tu haram berlaku. Baik, kemudian dia bawa lagi di sini, di dalam Sahih Muslim ni dia bawa mai lagi. Dia kata waqala Syafi'i fil dan berkata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Tuan-tuan, Imam Syafi'i di antara kitab yang terkenal yang Imam Syafi'i tulis ialah kitab Al-Um. Dan berkata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um, wa ra'aitul a'immah bi Makkah ya'muruna bi hadmi ma yubna wa yu'ayyidul hadma qawluhu wala qabran musyrifan illa suwiyathu. Maksud dia, dan berkata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um, aku melihat, dia kata pemerintah-pemerintah Makkah. Imam Syafi'i tulis di dalam kitab Al-Um. Imam Syafi'i kata, aku tengok Al-A'immah di Makkah, pemerintah-pemerintah kota suci Makkah. Dia kata, ya'muruna bihadmi ma yubna, memerintahkan supaya mana-mana kubur yang buat binaan di atas dia dimusnahkan semua sekali. Imam Syafi'i tulis di dalam kitab Al-Um, dia kata, aku tengok sendiri. Dia kata, ra'aitu, aku tengok, dia kata. Pemerintah Mekah mengarahkan supaya mana-mana kubur yang ada di dalam Mekah yang buat binaan di atas kubur tu diruntuhkan semua sekali. Wa yu'ayyidul hadma, dan yang menguatkan tindakan mereka pi buang semua benda-benda yang dibina di atas kubur ini ialah qauluhu, kerana hadis Nabi. Nabi kata wala qabran musyrifan illa suwiyathu. Nabi kata tidak ada kubur yang boleh dipandang, tidak ada kubur yang boleh ditinggikan, melainkan aku akan paratah kubur itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu apa yang ada di dalam Sahih Muslim dan juga di dalam Al-Muwatta. Ini dua kitab yang diterima sebagai kitab yang muhtabar. Kemudian ada juga di sini, tuan-tuan, kita duk baca di dalam Bahrul Mazi ini, dia selalu merujuk. Dia kata dan berkata Sahibul Muhazzab. Selalu kita jumpa perkataan tu, Sahibul Muhazzab. Ini kitab dia, tuan-tuan, kitab Al-Muhazzab. Ini kitab dia, kitab Al-Muhazzab. Dia ada 2 jilid sama tebal macam ni. Kitab Al-Muhazzab. Ini juga adalah kitab yang mu'tabar, yang diterima sebagai kitab yang mu'tabar oleh ulama-ulama besar, ulama-ulama yang terkenal. Apa kata di dalam kitab Al-Muhazzab ni? Di bawah tajuk Faslun Al-Julus Alal Qabri. Fasal tentang duduk di atas kubur. Dia kata la yajuz al-julus alal qabri. Tidak harus duduk di atas kubur. Di bawah dia tulis yahtamilul kalam al-musannif la yajuz annahu arada tahrim. Yang dimaksudkan oleh al-musannif, oleh penyusun kitab ini sebagai la yajuz, tidak harus duduk atas kubur. Dia kata annahu arada tahrim. Maksudnya ialah haram duduk di atas kubur. Ini kitab Al-Muhazzab yang dirujuk oleh mufti-mufti seluruh dunia. Kalau jadi mufti, tidak ada kitab ni, dia tak boleh jadi mufti. Ini di antara kitab-kitab yang mu'tabar yang ada di dalam masyarakat kita pada hari ini. Saya saja bawa main ni semua tuan-tuan. Kalau kita tak boleh baca pun kita kenal. Ada kitab besar-besar ni yang kita tak mampu baca. Ini kitab dia panggil Nailul Awtar. Kitab ni pun dah makan bubur lah. Nailul Awtar, ini kitab lama. Dia ni adalah syarah kepada kitab Muntaqa Al-Akhbar. Yang ditulis oleh Al-Syekh Al-Imam Al-Mujtahid Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Shawkani. Imam Al-Shawkani tulis kitab ni. Ini kitab dia panggil Nailul Awtar. Dan kitab Nailul Awtar ini mesti orang-orang yang mengaji agama sampai ke peringkat universiti. Dia mengaji sampai Al-Azhar ke, dia mengaji sampai Jordan ke, dia mengaji sampai Morocco, Maghribi ke, dia mengaji sampai Syria ke apa ke, dia mesti biasa tengok kitab Nailul Awtar ini. Dia kata kitab Nailul Awtar ini adalah kitab hadis. Ini adalah kitab hadis. Dia adalah menjadi kitab marajih. Maksudnya kitab yang menjadi reference kepada semua orang yang mengaji agama sampai peringkat tinggi. Mesti dia merujuk kepada, di antaranya ialah Nailul Awtar.
Dia kata dia adalah syarah kepada kitab yang ditulis oleh Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ini nama yang semua orang biasa dengar, Ibnu Taimiyah. Dia ada 3040 hadis di dalamnya. Ada 3040 hadis di dalamnya. Apa kata di dalam Nailul Awtar ini tentang bab yang kita baca? Dia tulis di sana hadis yang kita baca tadi. Nabi SAW bersabda, la an yajlisa ahadukum ala jamrah fatuhriqa thiyabah fatakhlusa ila jildih khairun lahu min an yajlisa ala qabri. Satu orang lebih baik dia duduk atas bara api, dia terbakar baju, terbakar jild, kulit-kulit terbakar habis. Itu lebih baik daripada duduk atas kubur. Dalam membahaskan hadis ni dalam kitab Nailul Awtar, dia kata fihi dalilun ala annahu la yajuz al-julus 'ala al-qabr. Itu menjadi dalil tidak boleh duduk di atas kubur. Wa qad taqaddama an-nahyu 'an dhalik, dan sebenarnya sudah terdahulu larangan tentang benda ni. Benda ni orang dah tahu lama, dia kata. Wa dhihabul jumhur ila tahrim. Jumhur ulama mengatakan haram, tak boleh buat benda tu. Wal murad bil julus al-qu'ud. Yang dimaksudkan dengan haram duduk itu ialah duduk. Itu haram, dia kata. Wa rawa at-Tahawi min hadis Muhammad bin Ka'ab qala innama qala Abu Hurairah man jalasa 'ala qabrin yabulu 'alayhi aw yataghawwatu fa ka'annama jalasa 'ala jamrah. Ada setengah orang dia berpegang kepada hadis ni. Hadis Nabi kata siapa duduk di atas kubur yabulu 'alayhi, dia pergi kencing atas kubur. Wa yataghawwatu, dia pergi berak atas kubur. Fa ka'annama jalasa 'ala al-jamrah, dia macam duduk atas bara api. Maka ada sebahagian orang dia guna hadis ni. Dia kata yang haram ni bukan pergi duduk tu. Dia kata yang haram kalau pergi kencing berak, yang tu baru haram. Pergi duduk saja tak haram. Dia baca hadis ni. Baik, apa kata di dalam Nailul Awtar? Dia kata qala fil Fathi, dan di dalam kitab Al-Fathi dia kata lakinna isnadahu dha'if. Hadis yang dibaca tadi itu hadis sahih. Yang kata duduk tak salah, tapi kalau pergi kencing berak tu baru salah, itu hadis sahih. Hadis yang sahih ni dia kata apa? Pergi duduk tu haram. Maka barang siapa yang cuba nak mentafsirkan, nak mentakwil hadis ni dengan maksud dia kata duduk tak apa, yang tak boleh ni kencing berak, dia bersandar kepada hadis yang sahih. Sedangkan hadis yang sahih kata apa? Duduk itu haram. Dan itulah yang dikata oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga oleh jumhur ulama. Majoriti ulama kata macam tu. Kemudian dia kata lagi di dalam Nailul Awtar ni, dia kata qauluhu la tu'zi sahibal qabri. Ada satu hadis, dia kata daripada Amru bin Hazmin, kata dia ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala qabri faqala la tu'zi sahib hadzal qabri. Satu orang sahabat nama dia Amru bin Hazmin. Satu hari dia duduk atas kubur. Nabi lalu. Nabi nampak Amru ni duduk atas kubur. Nabi kata dekat dia, wahai Amru, la tu'zi sahib hadzal qabri. Nabi kata jangan kamu sakiti mayat yang ada dalam kubur. Maksudnya pergi duduk tu, kita menghina dan kita menyakiti mayat yang ada dalam tu. Bila Amru bin Hazmin duduk atas tu, Nabi kebetulan lalu, Nabi terus tegur dia. Maknanya Nabi serius tentang benda ni. Kalau benda ni benda kecil, Nabi tengok. Tapi Nabi tengok Amru bin Hazmin duduk ni, Nabi terus kata dekat dia, la tu'zi sahib hadzal qabri. Jangan kamu duduk di atas kubur ni. Kemudian dia terang maksud hadis tu. Dia kata wa qauluhu la tu'zi sahibal qabri. Maksud yang kata jangan kamu sakiti penghuni kubur tu, hadza dalil lima zahaba ilaihi al-jumhur min anna al-murad bil julus al-qu'ud. Inilah dalil jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan haram duduk di atas kubur. Dalil dia apa? Dalil dia Nabi dandan marah Amru apabila tengok Amru duduk atas kubur. Dia kata wa fihi bayanun illatil man'i min al-julus. Dan itu menjadi penjelas kepada sebab
dilarang orang duduk atas kubur. Sebab dia apa? Sebab dia duduk itu menyakiti mayat yang ada di dalam kubur. Itu apa yang ada di dalam Nailul Awtar. Untuk ini pun dah cukup. Patutnya kita tak payah baca panjang dah. Hujah-hujah tentang benda ni. Pasal apa? Pasal dia main daripada sumber-sumber yang cukup jelas. Banyak tuan-tuan. Saya bawa ni tak larat nak bawa kitab renjang ni banyak-banyak. Saya foto sketch saja. Tuan-tuan boleh rujuk kitab ni, tuan-tuan pun ada di rumah. Satu, Minhajul Talibin. Kitab Minhajul Talibin. Ni orang tua-tua duk belajar. Ni dulu apa nama Ustaz apa Kati tu? Ustaz Mak Kaman Kati pun ada mengajar kitab ni. Minhajul Talibin. Di dalam Minhaj, tuan-tuan boleh buka di dalam Minhaj Talibin, muka surat 26. Dia kata wa yusannu an yaqifa jama'ah ba'da dufni 'inda qabrihi sa'atan yas'aluna lahu at-tasbih. Dia wakmai cerita tu. Dia kata selepas dikebumikan mayat, disunatkan yaqifa jama'atun ba'da dufni. Orang-orang yang menghadiri pengkebumian mayat ni disunatkan supaya apabila selesai kebumi mayat ni, maka hendaklah dia berdiri di kubur itu. Dia kata, dan disunatkan kepada orang yang menghadiri pengkebumian mayat ni, disunatkan supaya selepas kebumi mayat tu, ayyaqifa jama'atun, berdiri jemaah yang duduk tunggu masa pengkebumian mayat ni, berdiri inda qabri, semasa pengkebumian itu, sa'atan, tunggu saat. Dia kata, tunggu untuk satu tempoh masa, yas'aluna lahu tasbih, minta supaya Allah Subhanahu wa taala bagi ketetapan hati kepada mayat yang baru dikebumikan itu. Yang ni Nabi buat. Bila selesai tanam satu mayat, Nabi berdiri tunggu, semua orang pun berdiri. Lepas tu Nabi bercakap sikit. Nabi kata, berdoalah kita kepada Allah kerana kawan kita ni fa innahul ana yus'al. Nabi kata kerana sekarang dia sedang disoal oleh malaikat. Kita doa supaya Allah bagi dekat dia kekuatan hati untuk nak jawab soalan-soalan malaikat. Nabi baca doa sikit, kemudian Nabi baca. Ini yang ada di dalam kitab Minhajul Talibin. Tuan-tuan boleh cari ini kitab, ada banyak di kedai. Di dalam kitab Fathul Mu'in juga ada sebut tentang benda ni. Di dalam kitab yang orang tua-tua banyak baca, Sabilul Muhtadin. Kitab Sabilul Muhtadin banyak orang baca. Banyak masjid pun baca kitab ni. Di dalam Sabilul Muhtadin pun ada sebut tentang bab ni, muka surat 85. Dia kata, dan makruh duduk di atas kubur dan menjijak dia dan betelkan tangan di atasnya dan bersandar kepadanya. Ini di dalam Sabilul Muhtadin. Terang-terang dia beritahu benda ni tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan boleh tengok banyak di dalam kitab Al-Fiqhu 'ala al-Mazahibil Arba'ah. Di dalam kitab fiqh perbandingan 4 mazhab pun dia ada terang tentang benda-benda ni. Persoalannya ialah tuan-tuan, bukan tidak ada penjelasan, tetapi kita yang saja ada buat cara kita. Kita tak mau ikut kitab yang dia ada. Itu saja cerita. Itu saja cerita dia. Kalau kita nak susun mai kitab, ada 12-13 kitab yang terkenal. Dia ada tentang benda ni. Tapi saja kita tak mau nak ikut benda-benda ni. Kitab yang paling simple pun ada. Tasdil Al-Muhtaj. Risalah tentang pengurusan mayat. Simple punya kitab. Saya ingat yang tulis ni pun Pondok Kubang Ulu ke mana kan, yang tulis kitab ni. Dia pun bawa mai juga. Dia kata, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Dia kata, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai mengkebumikan satu mayat, waqafa alaihi, Nabi berdiri di atas. Waqafa alaihi. Dia tak kata Nabi duduk. Dia kata waqafa alaihi. Nabi berdiri di atasnya. Faqala, kemudian Nabi kata kepada orang-orang yang hadir pengkebumian mayat ni, Nabi kata istaghfiru li akhikum. Nabi kata mintalah ampun untuk saudara kamu yang mati ni. Was'alu lahu tasbih. Minta supaya Tuhan bagi kekuatan hati kepada dia. Fa innahul ana yus'al. Maka sesungguhnya sekarang dia sedang disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di muka surat 70 kitab ni, muka surat 70 dia kata, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Melayunya, apabila kamu mengkebumikan dapur,
maka berdirilah keliling kubur aku, sekadar dikorbankan sembelihan dan dibahagikan daging-daging. Apa lagi tuan-tuan nak cari tahu? Buka kitab Arab kata macam tu, buka kitab Melayu kata macam tu. Kitab mana kita ikut pun tak tahu kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita balik kepada Bahrul Mazi kita sambung baca. Dia kata sembahyang menghadap kubur, apa hukum? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim. Pada hadis dalam masalah itu, sarih, maksudnya terang, menunjukkan tegak sembahyang menghadap kubur. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan aku tegak membesarkan makhluk. Adalah Imam Syafi'i sendiri dia tak suka kita terlalu membesarkan makhluk. Sehingga dijadikan kuburnya itu seperti masjid. Oh, Imam Syafi'i cukup pantang benda ni. Imam Syafi'i kata, dan aku tegah manusia membesarkan makhluk. Kita hanya boleh membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak boleh jadi Tuhan. Dan ada orang dia membesarkan makhluk ni sampai apa? Sampai mati kawan tu, kubur dia dijadikan macam masjid. Tuan-tuan duk biasa tengok, kubur duk jadi darga, duk jadi keramat, duk jadi apa ni? Ni cerita dia. Bila mati aja ni, kawan yang mati ni dulu mufti mana lah, dia ni yang mati dulu apa lah ni, duk cerita kehebatan kawan tu masa hidup. Lepas tu bila mati, mula nak pergi duk doa di kubur tu lah, duk tunggu bila main maulid Nabi aja, pakat pergi berhimpun duk doa di kubur tu lah, duk pergi sembelih kambing di kubur tu apa. Ini semua kerja karut. Benda yang ditegah oleh agama. Sangat-sangat tegah perbuatan yang macam ini. Baik, kerana takut fitnah atasnya dan atas orang yang kemudian daripadanya. Takut jadi fitnah. Orang ingat apa? Kubur ni boleh bagi sesuatu dekat kita. Maka kerana tu kita pergi minta dekat kubur. Oh, kacau. Orang boleh jadi macam tu. Dia ingat ni, kubur ni kuat. Dia kata, kubur ni keras. Kubur ni hang pergi minta, mesti dapat ni. Semayang dah apa dah, tanpa kubur pergi. Ini yang duk jadi dalam masyarakat. Maka perbuatan ini sangat-sangat dicela oleh agama. Baik. Dia kata dan katanya di dalam syarah Al-Muhadzab. Jumpa dah nama kitab yang kita tunjuk tadi. Kitab Al-Muhadzab. Dan katanya di dalam syarah Al-Muhadzab begini. Telah berkata Imam Syafi'i dan Ashab. Ashab maksudnya ulama-ulama yang mengikut mazhab Syafi'i. Dan makruh sembahyang menghadap kubur itu. Makruh. Dia kata. Sama ada kubur yang mati itu orang saleh ataupun tidak saleh. Tak kira. Dia saleh, alhamdulillah. Dia dengan Tuhan bagus. Dia dah mati, habis cerita. Kita nak pergi urut tanah kubur dia, pergi urut batu nisan dia, tak ada kena mengena. Tak ada pasal kita nak pergi buat macam tu. Tak disuruh oleh agama kita pergi buat macam tu. Dan kata Al-Hafiz Abu Musa telah berkata Imam Abul Hasan Az-Za'farani rahimahullahu ta'ala. Dan tiada sembahyang kepada kubur. Lebih teruk lagi tidur semayang di kubur tu. Semayang betul-betul depan kubur tu. Yang ni lagi kau, dia kata. Dan tiada di sisinya kerana nak mengambil berkah dengannya. Misalnya, hidup faham kata kubur ni ada berkah. Oh, kacau tuan-tuan. Kacau. Kerana membesarkan baginya. Kerana ada beberapa hadis tentang dia kata. Cerita tentang benda ni ada banyak hadis yang melarang perbuatan yang macam tu. Tuan-tuan, kita duk baca ni hadis tadi. Siapa kita lebih sayang? Nabi dah kita lebih sayang. Orang yang mati duduk dalam kubur juga kita sayang. Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad duk bagi tahu hak ni boleh buat, hak ni tak boleh buat. Ikut. Ikut. Pasal apa? Pasal di mahsyar itu, Nabi Muhammad saja yang Allah bagi, boleh bagi syafaat kepada umat. Nabi Muhammad saja. Kalau hari ni kita duk bantah apa yang dia suruh, macam mana dia nak bagi syafaat dekat kita di padang mahsyar itu? Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi karahiyati tajsis al-qubur wal kitabati 'alaiha. Itu bab yang datang pada menyatakan tegah menembok dengan kapur di atas kubur. Tajsis ni juga boleh membawa maksud guna batu kapur hidup buat jadi tembok kepada kubur. Itu juga maksud tajsis dia kata. Dan menyurat di atasnya, hidup tulis atas batu nisan. Hidup tulis nama siapa di atas. Ketahuilah saudaraku, menembok atas kubur dan menyurat nama si mati yang berkubur itu telah banyak berlaku pada zaman sekarang ini.
Ni tuan-tuan, kitab ni berapa puluh tahun dulu. Sejak daripada berapa puluh tahun dulu, sepela ni benda ni duk jadi. Kubur ni tuan-tuan, tanah wakaf. Tanah wakaf, maksudnya siapa pun tak boleh memiliki tanah tu sebab dia wakaf. Bila kita pergi tanam, adik-beradik kita di situ, kita pergi buat tembok, maknanya kita telah menyalahgunakan tanah wakaf. Kita kawal kubur tu jadi hak seorang punya. Orang lain dah tak boleh masuk dah. Kita telah menyalahgunakan tanah wakaf. Tanah wakaf maksudnya siapa pun tak boleh kata hak dia. Maka hari ini kita dikuburkan di situ. Selepas 5 tahun, selepas 10 tahun, badan kita dah relai di dalam tu, orang lain boleh masuk di tempat tu juga. Maka apabila kita pergi buat tembok, pergi buat binaan di atas tu, kita dah menyalahgunakan tanah wakaf itu. Ini yang salah dalam agama. Istimewa pula kepada orang-orang yang ada berwang, bukan berwang. Barawa alikmah, jangan pergi baca berwang. Istimewa pula kepada orang yang ada beruang. Ni apa pula ni? Tak pasal-pasal dia tidur belah beruang dia. Yang ni, dia kata istimewa pula kepada orang-orang yang ada beruang. Maksudnya ada berduit. Bagi orang kaya, dia kata istimewa pula orang kaya. Lebih-lebih lagi kubur nak buat dia tu. Nampak tuan-tuan? Pasal apa? Anak-anak. Anak-anak duk ingat. Apa lagi kita boleh buat kat orang tua ni? Kita buat kubur dia bagi elok. Agama tak suruh yang tu. Agama suruh apa? No. Iza mata benu Adam, apabila mati satu-satu orang manusia, inqata'a amalu. Dia tak ada sumber pahala dan mereka dia. Illa min salatin. Melainkan 3 jalan. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh yang mendoakan dia. Betul kalau kita sayang dekat mak kita, dekat pak kita, dia mati hari-hari kita baca Quran. Sedekahkan pahala bacaan kepada dia. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Anak buat tentu sama. Bukan cara nak tunjuk kata kita sayang dia, pergi buat kubur dia, marmar import daripada luar negeri. Itu bukan cara dia. Tapi kita selalu silap faham benda-benda macam ni. Kita selalu silap faham. Kita anak dia, kita sayang dekat dia, tapi kita pergi buat benda yang boleh merosakkan dia. Bukan kita buat benda yang boleh membuktikan sayang kita kat dia. Kalau kita tak boleh nak baca Quran hari-hari dekat dia pun, doa dekat dia. Angkat tangan minta doa, ya Allah ampunkan dosa kedua ibu bapa aku. Dia dah mati dah pun kita minta doa dekat dia. Nabi kata yang ketiga apa? Awaladin salihin yada'ulah. Dia meninggalkan anak yang saleh, yada'ulah, yang selalu doa untuk dia. Kita duit tak ada, kita tak ada beruang. Kita tidak beruang. Kita tak berduit. Kita bukan orang kaya. Tapi Tuhan bagi dekat kita lidah, Tuhan bagi dekat kita ilmu sikit, Tuhan bagi dekat kita masa. Manfaatkan masa tu. Baca sikit Fatihah bagi dekat dia. Setiap kali keluar rumah nak pergi kerja, keluar, nampak kuburnya, Assalamualaikum ya ahlad diyaril mu'min. Bagi salam macam yang Nabi bagi. Lepas tu sambil dia bawa motor nak pergi kerja tu, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Sekali keluar pergi kerja, sekali baca, balik ya, Assalamualaikum ya ahlad diyaril mu'minin. Fatihah sekali, tuan-tuan. Sehari 2 kali kita hadiah Fatihah dekat mak kita, dekat ayah kita yang dah meninggal ni. Berapa lama kita duduk keluar, pergi balik, berapa banyak kebaikan kita buat. Ini yang tu tak buat. Doa tak buat. Pasal apa? Pasal tak semayang. Doa ni nanti nak semayang baru nak doa. Tak semayang, tak doa. Hadiah pahala bacaan pun tak ada. Doa pun tak ada. Apa pun tak ada. Yang ada kat kita apa? Gua keluar duit pergi buat marmar atas kubur. Benda yang tak disuruh oleh agama kita pergi buat. Hak agama suruh kita tak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya, ini yang dia nak tegur ni. Maka pekerjaan yang demikian itu ditegah oleh syarak. Dia buat binaan apa semua ini ditegah oleh syarak. Bermula dalil yang menunjukkan tegah itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Jabir radhiyallahu anhu, qal naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassasal qubur wa an yuktaba 'alaiha wa an yubna 'alaiha wa an tuqa'a. Maksud dia diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu.
Kata dia telah menegah Nabi SAW akan membina dengan kapung akan kubur. Hidup cat ataupun hidup guna batu kapung untuk buat binaan atas kubur tak boleh. Dan bahawa menyurat hidup tulis macam-macam atas kubur tu. Ayahanda yang tercinta lah, apalah tulis apa-apa nama, apa-apa semua kami merindui apa hidup tulis buat atas kubur. Tak disuruh benda-benda. Tuan-tuan pergi tengok hari ini di Madinah. Dia masuk kawasan perkuburan Baqi'. Di situ kubur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ada tulis nama Aisyah di kubur tu? Ada. Dia bubuh batu macam batu sungai, batu bulat tu aja atas kubur. Tak tahu kubur siapa. Tak tahu kubur siapa. Cuma berpandukan kepada kitab yang ditulis oleh ulama Saudi ini, mereka ada buat peta. Kalau kita beli buku ni Madinah, cerita pasal sejarah Madinah ni, ada buat. Kalau masuk pintu perkuburan Baqi', berapa langkah kubur siapa, itu ada. Pasal apa dia tak buat ni semua tulis-tulis nama ni? Pasal apa dia tak buat? Dia takut tak lagi ni kawan anak pergi sambil nak buat haji, sambil nak buat umrah ni, sambil nak buat Qur'an. Pergi tu nak buat haji, pergi tu nak buat umrah, sambil buat haji, buat umrah, sambil nak buat benda khurafat. Hidup urut batu nisan, Sayyidatina Aisyah ke apa, karut. Tidak perlu. Dia kata, maka menyurat itu juga tidak perlu. Dan bahawa membina atasnya dan berjalan di atasnya. Saja-saja. Antu ta'at. Maksudnya saja. Hidup berjalan tak boleh. Kata At-Tirmidzi ini hadis hasan lagi sahih. Dia kata, sesungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan satu wajah daripada Jabir. Bukan Jabir seorang riwayat hadis ni. Banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ni. Dan sesungguhnya telah mengatakan tidak mengapa oleh setengah daripada ahlul ilmi. Setengah daripada mereka itu Al-Hasanul Basri. Pada membina kubur itu dengan tanah liat. Ada pendapat ulama kata kalau buat dengan tanah liat tak apa. Maksudnya apa? Dia tak permanent. Bila hujan dia relak. Yang itu tak apa. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, tiada mengapa bina dengan tanah semata-mata tanah. Maksudnya campur tanah bagi tinggi sikit. Kita dah baca bulan lepas. Kadar tinggi itu berapa? Dekat tu Imam Syafi'i kata tak apa. Hidup bubuh batu marmer tak mau. Imam Syafi'i kata. Dengan tanah juga ditambun bagi tinggi sikit, itu tak apa. Masalah, membina kubur dengan kapung apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Al-Muhazzab. Kita tengok tadi. Telah berkata Imam Syafi'i dan Al-Ashab, makruh membina kubur itu. Bersamaan jua pada makruhnya itu bagi kubur dalam tanah miliknya ataupun tanah yang diwakafkan. Sama aja. Tanah tu hak persendirian pun tak boleh buat binaan tu. Pasal itu dilarang oleh agama. Adapun membina dengan tanah, maka telah berkata Imam Al-Haramain dan Al-Ghazali makruh ya. Kalau guna tanah, kalau hujan merlai, itu pun makruh dia kata. Kalau buatlah bagi pelik-pelik ni, buat biasa sudah dia kata. Dan telah dinakal oleh Imam At-Tirmidzi di dalam jami'ahnya yang masyhur bahawa Imam Syafi'i berkata tidak mengapa membina kubur dengan tanah. Dia ulang yang itu juga. Tonton tengok sebelah. Menyurat nama di atas kubur apa hukumnya? Apa hukum hidup tulis nama Samsuri bin Ahmad, apa hidup tulis apa hukumnya? Dia kata Imam Nawawi telah berkata Imam Syafi'i dan Al-Ashab makruh menyurat atas kubur itu nama tuannya ataupun lain daripada yang demikian itu. Makruh juga dia kata. Maka ini tiada khilaf padanya di sisi ulama-ulama Syafi'i. Tak ada khilaf. Semua kata tak payah tulis. Tak payah tulis. Dan dengan dia berkata Imam Malik dan Ahmad dan Daud dan jumhur ulama. Semua. Imam Malik mazhab Maliki pun kata tak payah tulis-tulis nama. Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hanbali pun kata lagu tu. Jumhur ulama kata macam tu. Dan berkata Abu Hanifah tiada makruh dia. Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi dia kata tak makruh. Bersamaan jua surat atas kubur itu pada luh kepalanya atau pada lainnya pada adat setengah orang. Dia kata Imam Hanafi seorang aja yang kata tak makruh. Lain daripada tu, Imam Syafi'i ke, Imam Hanbali ke, Imam Maliki ke, semua kata makruh. Pasal apa? Pasal hadis terang. Kata benda tu tak sabar. Baik, masalah. Dia kata membina rumah ataupun membina kubur di atas kubur. Apa hukumnya? Apa duduk buat rumah terus dia. Rumah ni macam duduk buat. Dah buat pondok. Oleh itu boleh duduk-duduk. Kena teh petang-petang makan cok kodok. Apa dia duduk buat pondok. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Al-Muhazzab. Telah berkata Imam Syafi'i makruh membina di atas kubur.
Kata ashab kita rahimahumullah ta'ala, tiada beza pada bina itu antara dibina kubah atau rumah atau lainnya daripada keduanya. Kemudian pula ditilik, sekiranya tempat perkuburan itu wakaf, nescaya haram membina yang demikian itu. Kalau tanah tu kubur ni hak tanah wakaf, hidup buat binaan, buat bangsai, buat apa, lah korang dah. Dulu ada dia buat macam pondok kecil, buat bumbung elok-elok. Bubuh pula terai kalau hijau lah, apalah. Dia mereka. Dia duduk mereka. Dia duduk di rumah, duduk fikir, tu nak buat rumah mana dia tadi. Dia pula satu orang yang kreatif. Jadi dia menggunakan kreativiti dia. Dia buat dia macam lah. Agama tuan-tuan, kita tak boleh guna kreativiti. Agama ni dia kena ikut macam mana yang Tuhan suruh, macam mana Nabi suruh. Yang tu agama. Dia tak boleh guna kreativiti. Kreativiti nak guna, tapi guna untuk hidup kita hari-hari. Yang tu boleh guna. Nah, ni macam jubah saya pakai ni. Ni ada satu necktie ni. Kreativiti. Kreativiti lah ni necktie ni. Siapa apa saya abang boleh klik ni mikrofon ni. Yang ni tak apalah. Dia tak ada sangkut apa. Tapi dalam bab semayang tak boleh hidup buat kreatif. Tak bolehlah nak buat bagi belai dalam semayang ni. Lah ni memandangkan orang-orang hari ni nampak banyak duk main sakit pelik-pelik ni. Makna dia tak exercise korang. Lah semayang kita masukkan sekali dalam semayang tu kira masukkan senam aerobik sekali. Tak boleh Tak boleh lah. Pasal ini semayang ni soalan ibadat. Ibadat dia tak boleh duduk pandai-pandai duk mereka nak buat yang tu ni. Tak boleh. Tak boleh. Saat ni duduk tambah lah ni kita bangkit yang tidak. Sami Allahu liman hamidah lagu duk pusing kanan pusing kiri pula. 4 kali baru sujud. Tak boleh. Nabi tak pernah ajak semayang macam tu. Maka kita tak boleh menggunakan kreativiti kita untuk soal ibadat macam ni. Tak boleh. Benda tu dilarang oleh agama. Baik kata ashab kita, diruntuhkan ini binaan dengan tiada khilaf. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata kalau ada orang buat binaan dia kata runtuhkan. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, telah aku lihat beberapa pemerintah negeri meruntuh barang yang dibina padanya. Ini kita jumpa di dalam Nailul Awtar tadi ni. Dia bawa main ni. Imam Syafi'i kata mata aku tengok pemerintah, dia kata pemerintah di Mekah memerintahkan supaya runtuh binaan yang ada di atas rumah. Contoh kalau di Al-Ustaz, Masjid Ghufran akan peluru. Masjid Ghufran dekat akan peluru. Dengan masjid Dargah. Bukan Dargah, kita cerita Dargah tadi ni. Masjid Dargah, Al-Ustaz ada satu Dargah. Nama tempat tu Dargah. Dia bubuh signboard. Masjid bubuh satu signboard. Keputusan Majlis Fatwa Negeri semua haram membuat sebarang binaan di atas kubur. Dia tulis signboard tu. Tuan-tuan boleh kita tengok Allah tu ada. Tapi kalau nak buat juga. Tak boleh buat apa. Signboard lah. Kami nak buat. Nampak tuan-tuan? Berapa punya bantahnya orang kita. Dia punya bantahan yang macam tu. Saya ingat kalau Nabi hidup berdiri, tentu abang jangan pun dia pasang di tepi. Dia pergi buat juga. Pasal apa? Pasal hadis. Ni hadis Nabi je lah ni. Nabi tak ada. Tinggal hadis dia. Hadis baca dia boleh buat di tepi. Kau nak buat juga. Makna kalau Nabi ada pun dia kata minta jalan sikit. Dia pergi buat juga. Nampak benda? Oh, sangat malah bagi umat Islam yang tidak diminati. Katanya dan tiada aku lihat akan fuqaha, yang ni ulama-ulama fiqh, melainkan mencaci atasnya pada yang demikian itu. Imam Syafi'i kata, aku tak jumpa satu orang ulama pun, aku tidak jumpa satu orang fuqaha pun, ahli fiqh pun, yang kata bagus hidup buat binaan ni. Melainkan semua ulama zaman tu mencaci perbuatan. Imam Syafi'i, imam mazhab kita, kata macam tu. Kerana yang demikian itu menyempitkan hati orang-orang lain. Masalah dia kata mendirikan tempat teduh di atas kubur, apa hukumnya? Hidup buat bangsa teduh. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhadzab telah berkata Al-Baghawi, makruh mendirikan atas kubur itu tempat teduh ataupun peneduhnya. Hidup bubur macam kita hari ni kan. Kadang-kadang bila selesai ke bumi mayat, dia pergi bubur payung atas. Kan? Lebih pacak betul dengan kepala mayat tu. Tak disuruh oleh udara. Tak disuruh.
Pasal apa dia pergi baca tuan-tuan? Kreativiti. Kreatif. Dia dulu ingat kata ni kalau bubuh ni korang kawan dalam teduh sikit. Tuan-tuan, yang meneduhkan dia bukan payung tu. Yang meneduhkan dia ialah amalan dia. Yang meneduhkan mayat yang baru dikebumikan tu, yang meneduhkan dia amalan dia. Hampir bubuh payung apa? Hampir buat satu bangunan bubuh ekon pun, kalau dia satu orang yang tidak ada amal baik, dia hangat ada dalam. Satu orang minta SMS kat saya baru ni. Dia kata, Ustaz, nak minta penjelasan tentang adakah hadis yang mengatakan orang yang mati malam Jumaat dan dikebumikan sebelum sembahyang Jumaat, dia terlepas daripada siksa kubur. Dia kata kalau betul ada, dia kata terlepas tu, adakah terlepas sementara nak sembahyang Jumaat saja ataupun terlepas sampai bila-bila? Saya orang tanya macam ni kan. Yang saya tahu pun tak ada lah hadis yang macam tu. Tapi dah dia tanya ni, champion sekali lagi. Tak ada semua. Tak ada dalam hadis sahih. Tak ada pun hadis yang mengatakan orang yang dikebumikan sebelum sembahyang Jumaat ni, dia terlepas daripada. Yang ada apa? Yang ada hadis kata selesai ke bumi, orang tinggal aja, ja'a malakal qabri, maka mailah malaikat kubur pada dia. Yang tu ada. Tapi benda tu kita daripada kecil-kecil sampai lah kita duduk dengar benda tu kan, sampai kita pun duduk ingat betul. Kalau kita tak semak balik, kita kata betul. Bila kita semak balik, tak ada pun rupanya tadi macam mana benda ni daripada kecil-kecil kita duduk dengar tak. Nampak tuan-tuan? Punya banyaknya cerita hak pelik-pelik ni duk ada dalam masyarakat kita ni, sedangkan Nabi tak kata pun benda tu. Tapi benda tu orang terima seolah-olah Nabi kata. Macam tu. Baik. Kerana bahawasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah melihat dia akan tempat teduh itu di atas kubur. Sayyidina Umar pernah lalu satu kawasan kubur, nampak orang buat bangsai nak bagi teduh. Maka disuruhnya akan Sayyidina Umar buang dan bongkarkan binaan. Umar tuan-tuan, dia memang tak lagi kan benda-benda macam ni. Dia terus panggil Majlis Pemandaran Pulau Bina, dibuka bawah. Kita tak boleh lah, mesti kita tak ada autoriti. Kita buat lagu tu, orang rekod balik, kita kena. Jadi pihak autoriti, maksudnya pihak berkuasa agama ataupun pihak-pihak yang ada autoriti untuk bertindak, kan? Sayyidina Umar dia khalifah pada masa itu, maka dia ada autoriti. Maka dia perintahkan suruh dibongkar benda tu. Dan katanya biarkan dia diteduhi akan dia oleh amalnya. Nampak tu kan? Sayyidina Umar dia faham tentang benda ni. Sayyidina Umar, kalau tuan-tuan kata dia satu orang yang tak kreatif, tuan-tuan tidak. Sebab semasa pemerintahan Sayyidina Umar, Islam memerintah 2/3 dunia. Kalau dia bukan pemimpin yang baik, Islam tak akan berkuasa 2/3 dunia. Umar satu orang pemimpin yang cukup baik. Umar yang baik ni dalam hal agama, dia tak mau nak kreatif. Macam mana Nabi, macam tu kita. Baik, masalah berjalan di atas kubur dan duduk di atasnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, iaitu haram duduk di atas kubur seperti dalam masalah tadi. Dia ulang lagi sekali. Dan telah berkata pula ia di dalam syarah Al-Muhadzab, telah muwafaqah nusus Asy-Syafi'i dan Al-Ashab, atas tegah duduk di atas. Ulang lagi. Tak payah baca, turun bawah lagi. Tuan-tuan tengok muka surat sebelah. Duduk atas kubur lagi sekali ulang. Tengok sebelah bawah dia, berjalan di atas kubur dengan kasut. Kita baca. Berjalan di atas kubur dengan kasut, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Majmu'. Ini satu cawangan. Bermula yang masyhur pada mazhab kita, tiada makruh berjalan di tempat-tempat kubur dengan memakai kasut dan seumpamanya. Ini satu pendapat. Dia ada dua tuan-tuan. Pasal hadis pun ada dua. Satu hadis kata tak sah saja-saja nak pergi berjalan atas kubur, tak sah. Mai pula satu hadis dia kata berjalan pakai kasut tak boleh. Dia buat mai pula hadis kata pernah ditegur suruh buang kasut ketika berjalan atas kubur. Mai pula satu hadis dia kata apa? Dia kata ada satu hadis beritahu bila selesai dikebumikan satu mayat dengar bunyi ni'al. Dia kata bunyi tapak kasut orang berjalan. Oleh
oleh kerana hadis tu ada sebut kata mayat dengar bunyi tapak kasut, maksudnya tak salah pakai kasut di dalam kawasan kubur. Hadis yang main 2-3 macam. Jadi ulama pun berbeza pendapat. Sebahagian ulama dia kata makruh. Sebahagian ulama dia kata apa? Dia kata tidak makruh. Pasal ada hadis yang kata mayat dengar bunyi tapak kasut. Cerita dia macam tu. Setengah daripada mereka yang mengqarihkan daripada ashab kita ialah Al-Khitabi dan Al-Abdari dan lainnya. Dan telah menakal akan dia oleh Al-Abdari daripada mazhab kita dan mazhab kebanyakan ulama. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, makruh pakai kasut di atas kubur. Dan kata Sahibul Hawi, ditanggalkan 2 kasut itu kerana ada hadis yang menegur. Oleh kerana ada hadis tegak suruh buang kasut, ada hadis terang kata mayat dengar bunyi tapak kasut, selamat apa tuan-tuan? Yang selamatnya buang kasut tinggal di luar. Kita masuk kita tak pakai kasut. Sebab dia lebih kepada apa? Dia lebih kepada macam kita, kalau pakai kasut macam kita tak hormat. Itu kawasan perkuburan orang-orang mukmin. Masuk pakai kasut ni macam tak hormat. So untuk lebih nampak hormat, kasut buang. Masuk di dalam kawasan kubur, tak pakai kasut. Kalau kita umpamakan rumah kita, orang masuk pakai kasut, kita kata macam mana? Kan? Orang buang kasut masuk itu dia hormat kita. Kan? Kalau nak diumpamakan begitu. Jadi dia kata di sini Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, dia kata makruh pakai kasut masuk dalam kubur. Dan kata Sahibul Hawi, buang kasut kerana ada hadis yang melarang pakai kasut dan telah didatangkan dia oleh Imam An-Nawawi. Hadis yang kata larang pakai kasut ni Imam Nawawi bawa mai di dalam kitab dia. Wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok bab ma yaqulu rajul idza dakhala al-maqabir. Apabila kita masuk dalam kawasan kubur, apa yang patut kita baca? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada disebarkan, ada diedarkan. Saya tengok ada setengah masjid. Daripada gantung gambar, kuno-kunonya makam Nabi. Mereka frame kan. Mereka gantung di di dinding masjid. Dan dia mendakwa kata itu makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makam Nabi ni siapa pun tak nak masuk tengok. Siapa pun kita ni orang biasa ni, siapa pun tak pernah dibenarkan masuk tengok makam Nabi di dalam tu tak pernah. Jadi kita nak mengesahkan kata kubur Nabi macam yang gambar digantung tu, wallahu a'lam. Kita tak tahu. Tapi gambar yang diedarkan ni dia buat kata kubur Nabi ada macam apa? Macam keranda macam tu. Lepas tu ada nisan, atas nisan tu pula bubur serban tu ikat. Tidak nampak benda tu betul. Kadang-kadang disebarkan oleh pihak-pihak yang berniat jahat. Takkan dia nak buat kubur Nabi macam tu. Sedangkan hadis dokumen macam ni, Nabi pesan kubur jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Tiba-tiba orang pergi buat kat kubur Nabi sendiri macam tu. Tak mungkin. Tak mungkin. Langsung tak percaya benda. Apakah maksud dilarang duduk di atas kubur itu? Adakah duduk antara dua batu nisan? Jika kita duduk di keliling kubur itu bagaimana? Baik. Yang maksud haram duduk atas kubur, di atas yang bawahnya ada kubur. Masalah kubur kita hari ini, mana pun ada kubur. Kubur kita hari ini bukan ada laluan macam kubur di Mekah, di Madinah. Contoh di Mekah, kubur Ma'lah di Mekah. Contoh di Madinah, kubur Baqi' di Madinah. Dia buat macam petak benda. Dia buat petak antara petak-petak tu dia buat jalan. Boleh buat lalu. Laluan tu, jalan tu tak ada kubur. Memang tak ada. Tidak ada orang ditanam di laluan tu. Maka kalau kita nak duduk atas jalan tu tak salah. Sebab itu bukan duduk atas kubur. Tu dia panggil duduk atas jalan. Tapi macam kita di sini, kubur kita ni
Tang mana pun ada mayat. Sekira-kira kalau kita duduk, bawah ada mayat. Dalam kes yang macam ni, jangan duduk. Berbeza kalau sekiranya kes kubur baru. Satu tanah yang baru diambil oleh kerajaan, dijadikan kawasan kubur orang Islam. Dan mayat yang masuk tu mayat pertama. Maknanya tak ada mayat di kawasan tu. Mana duduk lah. Sebab duduk tu tidak bermakna duduk atas kubur. Sebab kubur tak ada. Jadi larangan ini ialah larangan duduk atas kubur. Bawah tak mau ada kubur. Wallah. Solat jenazah dan perkebumian Raja Fahad dibuat dengan mengikut sunnah. Malang sekali umat Islam di Malaysia mengatakan itu Wahabi. Apa pendapat Ustaz Wahabi? Apa pula? Ni duk baca ni semua tadi ni Syafi'i lah ni. Hak kita duk baca Baharul Mazi, Syekh Idris Al-Marbawi ni pun mazhab Syafi'i juga. Yang kita duk rojok tadi ni macam-macam kitab ni, kitab Muhazzab tu ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi pun mazhab Syafi'i juga. Hak kita duk baca ni semua cerita tentang mazhab Syafi'i. Kan? Di Mekah, dia bukan mazhab Wahabi. Mekah dia mazhab Hambali. Orang tak tahu aja yang duk kata Mekah Madinah ni Wahabi. Dia bukan Wahabi. Tuan-tuan tahu cerita Wahabi ni apa dia? Cerita yang tu tak pergi balik ke Islam. Wahabi ni nama satu orang yang alim besar di Mekah dulu. Dan dia pernah menjawab jawatan menteri di Saudi. Dia ni reformis lah, kita kata reformis. Sebab Saudi pada satu masa dulu dah jadi dicampur. Amalan sunnah dengan amalan apa ni, karut-karut ni dah jadi, dia jadi pulut sawa, dia jadi dalca dah di Saudi pada satu masa dulu. Dia ni Syekh Abdul Wahab ni, dia ni membawa satu kesedaran baru di dalam masyarakat Saudi. Dia bawa satu kesedaran baru, dia beritahu kepada semua orang apa yang kita buat ni salah. Dia beritahu macam tu. Benda yang kita buat ni salah, pasal apa? Pasal dia menyalahi sunnah Nabi SAW. Maka akhirnya kerajaan Saudi pada masa tu bagi muka kepada dia ni. Maka dia ikut. Mana-mana teguran dia cek balik betul. Dalam hadis kata macam ni, dia ikut. Maka akhirnya dia buat balik macam mana yang sunnah Nabi punya mak. Oleh kerana dia ni yang memulakan gerakan Islam dalam masyarakat ni, maka orang kata dia Wahabi. Macam nama dia bin Abdul Wahab, panggil dia Wahabi. Kan macam hari tu di USM, dia kata Ustaz Wahab tu imam USM tu Wahabi. Memang nama dia Abdul Wahab. Panggil kat dia Wahabi, betul lah memang dia Wahabi. Wahabi macam nama dia Abdul Wahab. Kan? Kita ni senang nak label orang macam tu. Jadi jangan tuan-tuan. Jadi cerita Saudi ni, Saudi dia mazhab Hambali. Mazhab yang diiktiraf di atas bumi Saudi ialah mazhab Hambali. Ahmad bin Hanbal. Seperti mana mazhab yang diiktiraf di Malaysia ialah mazhab Syafi'i. Maka demikianlah di Saudi begitu. Cerita Wahabi ni tak ada. Tak timbul di Saudi. Orang Malaysia aja duk kata depa Wahabi. Depa mazhab Hambali. Soalan dia kata baru-baru ni isteri pak saudara saya meninggal dunia. Maksud dia mak saudara lah. Ramai orang dari beberapa pondok di Kedah diundang untuk sembahyangkan jenazah itu dengan bayaran yang tertentu. Dan mengubah orang untuk baca Quran pula selama beberapa hari di atas kubur. Minta penjelasan. Saya kata jangan buat benda macam ni. Jangan buat. Tuan-tuan, satu apa? Sembahyang mayat ni tak maulah. Kalau boleh tak mau, duk panggil orang, duk bayar duit ni tak mau. Sembahyang mayat ni bila ada satu orang mati, dia adik-beradik kita pergi sembahyang. Dia kawan kita pergi sembahyang. Dia jiran kampung kita pergi sembahyang. Duit tak mau. Duit tak mau. Ambil duit apa? Yang mati ni adik-beradik kita, yang mati ni jiran kita, yang mati ni orang kampung kita, ambil duit apa? Hari ni dia mati, kita sembahyang mayat dia. Esok kita mati, bukanlah dia ambil sembahyang mayat kita, dia dah mati lah. Anak dia ambil sembahyang mayat kita. Jadi kalau benda macam ni dapat dihidupkan dalam masyarakat, tak timbul soal bayar duit. Tak timbul soal bayar duit. Baik, kalau nak tanya pula habis tu macam mana ni orang-orang pondok di Kedah buat benda ni, ditanya pondok tu pejabat-pejabat. Adalah tidak adil saya nak jawab bagi pihak mereka yang buat.
Pergi tanya mereka apa mereka buat. Kan? Bagi kita ikut macam mana yang Nabi menyatakan. Cantik tuan-tuan. Yang Nabi kata ni cantik. Tuan-tuan mau tak? Bila tuan-tuan mati, tuan-tuan tak payah buat turun sampai 5,000. Untuk nak selendai mayat tuan-tuan. Mau tak mau? Mau tuan-tuan? Mau. Satu. Bukan pasal kita terlebut tak mau buat keluar duit. Bukan pasal itu. Tapi pasal apa? Pasal orang yang main semayang tu, hati dia ikhlas. Bukan dia main semayang pasal nak dapat dalam envelope berapa duit tak. Dia main semayang tu pasal dia ikhlas. Yang mati ni adik-beradik dia, yang mati ni kawan baik dia. Apa sumbangan penghabis dia kepada orang yang mati ni? Semayang ni lah. Semayang mayat ni doa. Dia ikhlas hati main nak doa dekat kita. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, selawat. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dia doa kat kita, ya Allah ampunkan dia ni, ya Allah rahmatkanlah dia ni, ya Allah. Dia doa dekat kita. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dia doa tu ikhlas untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia semayang kat kita. Berbanding dengan saya pergi mengajar Masjid Sultanah Bahiyah Al-Osam. Masjid Sultanah Bahiyah Al-Osam masjid besar juga. Masjid besar. Kapasiti masjid 3,200 orang boleh semayang pada satu masa. Masjid Sultanah Bahiyah dekat jalan Sultanah Al-Osam. Tu imam, Allah yarham, dia pun meninggal dah waktu ni. Tu imam tu dia bagi tahu dekat saya. Dia kata, Ustaz, tolong Ustaz tegur sikit benda ni. Tu imam minta. Ustaz dia kata tolong tegur sikit benda ni. Ni cerita mes mayang-mayang duk harap duit. Tolong tegur sikit. Saya kata apa pasal? Tak, dia kata ana berasa tergurih hati dulu dia kata. Allah yarham tu imam ni kan. Dia kata baru ni ada satu mayang. Orang susah meninggal. Jadi oleh kerana dia orang susah, berapa yang dia mampu bagi dalam envelope untuk orang yang semayang ni? Dia orang susah. Orang susah ni berapa dia mampu bagi? Dia mampu bagi RM1, RM2 dalam envelope. Bagi Ustaz. Dia kata ambil turun sambil nak pergi kat kereta tu, buka envelope, tengok RM2 dia keriau di tempat parking kereta. Kalau nak bagi RM2 ni tak ada panggil lah orang main. Tuan-tuan. Imam ni kata, Ustaz Ana dengar. Tergurih hati dia. Tergurih hati. Tuan-tuan, kalau kita lah yang mati, macam ni punya orang main semayang mayat kita, kita seorang lah. Tak samai pun tak apa. Tak samai lah. Main 15 orang, 20, 30 orang, 40 orang, kawan-kawan, sahabat-sahabat, adik-beradik, jiran-jiran. Cukup. Sejuk kita. InsyaAllah sejuk kita. Pasal apa? Dia kelas main semayang, pasal dia mengenangkan persahabatan dia dengan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejuk kita. Tu imam minta. Dia kata, Ustaz tolong sentuh sikit. Dia kata, Ustaz berasa tak syok tu. Dia kata bila dengar macam tu. Tuan-tuan nampak? Kita ajak benda tu makan kita. Saya menyeru kepada diri saya, kepada tuan-tuan semua. Saya mati pun kalau tuan-tuan ada masalah di semayang. Tuan-tuan minta lah apa-apa. Uzah. Kalau tuan-tuan pun siapa-siapa ada kelapangan bagi tahu kita main pun kita sama. Jangan ambil tuan-tuan. Jangan ambil. Tak elok sangat semayang-mayang itu ambil tuan-tuan. Tak elok sangat. Adat, budaya, kita nak buat yang elok. Lah ni banyak dah. Masjid Seberang Jaya tuan-tuan. Masjid Seberang Jaya. Masjid besar tepi highway tu. Lah ni semayang-mayang tak ada. Tak ada panggil orang main rata-rata bagi duit tak ada. Ada mayang, jemaah hadut semayang mereka lah yang semayang mayat tu disimpan campur dengan keluarga jiran-jiran yang main sikit, semayang mana ada disimpan. Masjid Seberang Jaya dah buat. Dulu Felda Ijuk, tuan-tuan pernah dengar Felda Ijuk di dekat Selama Perak tu. Felda Ijuk ada satu orang ustaz di situ. Dia mulakan benda ni. Allah, dia kena bantai cukup teruk dengan orang kampung. Mana punya geng ni, geng muda lah, tuduh macam-macam kat dia. Apa orang tu buat lama dah nak main, dia ubah lah, apalah semua. Dia sebab Felda, daripada ustaz dia buat. Ustaz Felda ni. Dia ustaz Felda lah. Dia tak peduli. Dia buat juga. Akhirnya, orang hak duk lawan tu, mengaku kata bagus. Pasal apa? Pasal bila adik-beradik dia mati, tak kena keluar duit. Oh, dia dekat bagus. Bila orang lain mati, dia tak dapat duit, dia marah. Bila adik-beradik dia mati, dia tak ada keluar duit. Oh, dia kata cantik, aku pun tengah tak ada duit. Tuan-tuan nampak,
hak Islam ajar pun bagus juga. Kita jangan kata tak bagus. Hak Nabi abang kata. Mesti bagus. Cuba tuan-tuan. Sikit kita try. Kita nak buat yang Nabi suruh. Pasal kita yakin. Hak Nabi suruh mesti punya baik. Mesti punya baik. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan. Saya tidak lebih pandai daripada hadis yang Nabi kata. Saya hanya menyampaikan apa yang Nabi kata. Dan saya berkeyakinan hak Nabi kata adalah yang terbaik. Tidak ada orang yang boleh bagi idea lebih baik daripada yang Nabi suruh. Saya sangat berkeyakinan tentang benda ini. Dan saya seru kepada tuan-tuan semua, marilah kita yakin kepada hadis